Masa hunting kita ada dapat objek ni lah. Tak perasan kan apa benda dia ni. Tapi bila kita nak kemas-kemas barang MD tu kan, tengok dia punya warna lain macam. Ini kalau ikutkan orang cakap ini emas azimat. Dia macam emas kertas. So nanti kita nak test, kita tengok emas ke atau bukan. Okey, sebab dia lembut, susah nak gores dekat sini lah. So ini goresan kita boleh buat lah. Kita nak test kualiti dia ni. So kita guna emas 22K punya acid. Kita try tu. Kalau hilang tu maknanya bukan lah. Kalau katakan ni nampak macam tak hilang, mana ni betul emas lah ni. Tak hilang. Dia ni acid 916, ini 999. Dia memang tak hilang. Mana ini emas lah, memang confirm emas. So kalau jumpa kebingungan macam ni, mungkin emas, bukan aluminium foil. Kena tengok betul-betul. Sampai sekarang tak hilang. Kalau bukan emas, dia dah hilang dah ni. First time dapat ni kat pantai. Dia cakap azimat ni, sebahagian daripada kertas azimat.